Kalau anda orang bisnes, anda kena tahu satu statistik penting ni, iaitu ada satu bisnes ni 80% sales dia datang daripada pelanggan yang pernah beli. So bayangkan tak, kalau contohlah saya ada 100,000, 80,000 tu datang daripada orang yang lah beli, 20,000 tu daripada pembeli baru. Bagi saya itu adalah satu bisnes yang sangat-sangat sihat. Bermaksud apa? Kita jangan fokus untuk cari pembeli baru je. Yang database yang dah pernah beli ni, macam mana kita nak nurture mereka. So ada juga statistik yang kedua, yang bahawa iklan berbayar boleh hasilkan kali ganda ROI. Tapi of course lah, sekarang ni bukan nak kena pump iklan saja, kena dikombokan dengan konten marketing yang padu dan juga database tadi. Dan juga statistik yang ketiga, database marketing boleh menaikkan repeat sales anda sehingga 50%, supaya anda biarkan anda punya pembeli yang dah beli tu lari kepada pesaing yang lain, sebabkan dia pun offer produk yang lebih kurang sama. Jadi apa yang anda kena buat sekarang ni, anda jangan fokus kepada pembeli baru je, gabungkan iklan berbayar, konten, database marketing untuk capai six figures and beyond. Dan actually ada lagi yang keempat dan kelima, tapi saya ada share secara video, ada teks ada. Anda boleh klik link yang ada dekat profile saya dan cari konten ini. Dan jangan lupa supaya anda tak terlepas next video yang best insyaAllah.